Okay guys, Assalamualaikum. So Honor 400 dan 400 Pro dah masuk ke pasaran Malaysia. So dalam video kali ni aku nak buat video comparison, perbandingan antara dua-dua model ni. Patut kita beli yang versi biasa ataupun tambah duit sikit dapatkan versi Pro ni. Jom kita tengok. Dari segi harga dia, Honor 400 dijual dengan harga serendah 1899 dan 2199 untuk storan yang lebih besar. Manakala Honor 400 versi Pro dijual dengan satu varian sahaja berharga 2699. So untuk perbezaan harga dalam 500 ke 800 ringgit, banyak ke beza specs dia? Tapi sebelum kita nak cerita pasal specs, jom kita bandingkan dulu design kedua-dua model ni. Untuk versi yang biasa ni, dia datang dengan rekaan yang lebih rata. Flat side, flat back, flat screen. Manakala yang versi Pro ni dia lebih melengkung. Skrin depan melengkung dan juga back panel belakang yang melengkung. Dan actually, bila aku pegang sebelah-sebelah ni, aku perasan yang Honor 400 yang biasa ni dia lebih ringan, lebih slim dan rasa lebih compact lah compare kepada versi Pro. Dan kalau kita tengok pada dia punya size screen dia, Honor 400 ni 6.55 inci, manakala Honor 400 Pro size 6.7 inci. Itu pasal size. Kalau kita cerita pasal overall spec screen dia, memang cukup solid untuk segmen dia, iaitu panel AMOLED resolusi 1.5K, refresh rate 120Hz, 10-bit color dengan peak brightness 5000 nits. Dan juga dia ada PWM dimming frekuensi yang tinggi untuk penjagaan mata yang lebih baik. Senang cerita, bab screen dia aku cukup puas hati, tak ada komplain. Satu lagi perkara yang aku tak ada komplain adalah bateri dia guys. Bateri kedua-dua model ni sangat besar, 6000 mAh, saiz yang cukup besar dan dapat tahan sehingga 2 hari penggunaan. Tapi ada bezanya, iaitu dari segi fast charging, yang Pro lebih laju pada 100W dan support wireless charging 50W, manakala versi yang biasa wired charging 80W dan dia tak support wireless charging. Kalau korang jenis yang tak kisah pasal wireless charging tu, actually yang versi biasa pun dah cukup laju untuk penggunaan harian korang. Charge penuh kurang daripada 1 jam. Alright, pasal kamera dia pula, kedua-dua model ni dilengkapi kamera utama 200MP OIS. So ini hasil gambar-gambar dia guys, memang menawan, detail sebanyak, untuk kegunaan harian korang memang best. Dan dua-dua ada kamera ultrawide 12MP yang aku rasakan cukup jelas dan cantik. Dan juga dua-dua ada kamera selfie 50MP yang dapat tunjukkan muka korang dengan sharp dan penuh dengan details. Bezanya ada satu je, iaitu versi Pro ni dia ada kamera tambahan, iaitu kamera telefoto 50MP yang boleh zoom optical sehingga 3 kali ganda. Dan ini sampel gambar zoom jauh daripada Honor 400 Pro. Korang boleh tengok kualiti dia memang solid. Zoom sehingga 20 kali ganda pun masih lagi cantik. Lagi-lagi bila dia ada AI super zoom yang dapat cantikkan lagi, jelaskan lagi gambar zoom jauh tu. Jadi kalau korang jenis yang suka ambil gambar jauh-jauh, gambar bangunan, gambar konsert dan sebagainya, boleh consider versi Pro. Dan pasal kamera, dua-dua model ni ada ciri AI yang sangat menarik. Ada ciri AI image to video, boleh ubah gambar jadi video guys. Dan juga dia ada AI eraser, AI outpainting, AI cut out, AI face tune dan macam-macam lagi. Dan tak lupa kedua-dua telefon ni ada mode portrait hardcore 2.0 dengan filter baru yang sangat menarik. Dan of course, model yang berbeza, harga berbeza, chipset pun kenalah berbeza. Chipset Honor 400 versi yang biasa ni adalah Snapdragon 7 Gen 3, manakala versi Pro 8 Gen 3. Walaupun nombor dia tambah satu, actually performance dia jauh ketara lah. Kedua-dua telefon ni aku boleh kata cukup okey untuk daily usage. Tapi kalau kau nak kapasiti yang padu untuk gaming ke, angkutlah versi Pro sebab AnTuTu score dia 2 kali ganda bila kita compare dengan versi yang biasa. Okey, bercakap pasal dia punya software pula, kedua-dua telefon gunakan software Magic OS 9 atas Android 15. Smooth dan mudah nak guna lah. Dan juga ada macam-macam ciri AI yang dapat seronokkan lagi experience bila guna telefon tu. Dan juga kedua-dua telefon ni dapat software update selama 2 tahun dan juga security update selama 3 tahun. Finally, untuk ciri-ciri lain, kedua-dua telefon ada dual stereo speaker, dua-dua tahan lasak dan juga tahan air. Cuma beza sikit versi Pro ni boleh rendam dalam air, manakala versi biasa tak boleh. Dan juga kedua-dua telefon ada sensor cap jari dalam skrin, support 5G, NFC, Bluetooth 5.4 dan juga ada IR blaster. So guys, itu dia video perbandingan antara kedua-dua model ni, persamaan dan juga perbezaan dia. So senang cerita, kalau korang ada bajet dalam 1000 lebih, nakkan phone yang lebih compact, boleh consider Honor 400 versi yang biasa. Tapi kalau korang ada bajet lebih sikit, aku recommend angkut yang Pro, dia overall lebih lengkap. Ala-ala macam phone flagship pun ada juga. So kalau korang berminat dengan siri Honor 400 ni, boleh pre-order dan dapat macam-macam hadiah free gift. So itu sahaja, like video ni kalau korang suka, subscribe YouTube channel Teko kalau belum subscribe. Thank you support dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay happy. Bye bye.